Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab, masa 30 minit. Terima kasih Puan Speaker. Dan jugalah saya ucapkan jutaan terima kasih kepada 15 orang ahli-ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalamlah perbahasan tentang RUU untuklah pindah Akta 589. Saya rasa dalam perbahasan ini ada beberapa isu pokok yang dibangkit. Jadi saya akan cuba sedaya upaya untuklah menjawab isu-isu yang dibangkitkan. Pertamanya, salah satu isu yang dibangkit adalah tentang pelantikan oleh menteri. Saya nak tegaskan di sini bahawa pelantikan oleh menteri adalah berdasarkan peruntukan sedia ada sejak 1998. Siapa kerajaan pada masa tu? Mestilah bukan saya. Jadi ini merupakan peruntukan sedia ada yang kali ini memang kerajaan Madani tidak berhasrat untuk buat pindaan terhadap peruntukan sedia ada. Tetapi peruntukan sedia ada sejak 1998 memang membenarkan seseorang menteri untuklah buat pelantikan pengerusi dan juga anggota-anggota suruhanraya yang lain. Dan selain daripada itu, pelantikan itu adalah dibuat berdasarkan kriteria-kriteria yang diterima umum bagilah badan-badan berkanun. Kriteria ini akanlah merangkumi kelayakan, integriti, penggalaman dan kebolehan menerajui dan menggemumi SKMM sebagai Badan Kawal Selia Industri Komunikasi dan Multimedia. Dan bagi badan-badan berkanun yang mengawal industri, pelantikan pengerusi atau ketua bagi badan berkanun tersebut dibuat oleh menteri yang bertanggungjawab ke atas industri tersebut, sepertilah sebagai contohlah Suruhanjaya Security juga dilantik oleh menteri. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara juga dilantik oleh menteri. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Suruhanjaya Tenaga, semua pelantikannya dibuat oleh menteri. Di bawahlah Akta 589, menteri melantik pengerusi dan juga anggota-anggota Suruhanjaya. Pindaan yang menyatakan pengerusi hendaklah bukan daripada ahli badan perundangan dihasratkan untuk mengelakkan konflik politik. Selain itu, terdapat juga peruntukan sedia ada dalamlah Akta 589 iaitu di bawah Seksyen 8 yang menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya melainkan jika sebelum pelantikan orang itu membuat suatu akuan berkanun untuklah menjelaskan sama ada beliau mempunyai apa-apa kepentingan dari segi kewangan atau selainnya dalam apa-apa aku janji yang melibatkan aktiviti komunikasi dan multimedia. Ini juga akan memastikan konflik-konflik kepentingan yang mungkin timbul bolehlah dielakkan. Jadi saya rasa ini memang merupakan peruntukan yang sedia ada dan selain daripada itu, kalau kita nak rujuk kepada Ofcon yang selalulah disebut, yang sudah beberapa kali disebut, saya nak tanya siapa yang melantik ketua ataupun pengarah untuk Ofcon? Secretary is the Secretary of State for Culture, Media and Sport. Menteri yang dipertanggungjawabkan untuklah menjaga Ofcon juga. Jadi saya harap bahawa kalau nak cakap bahawa pada masa yang akan datang ini mungkin boleh kita bincang, tetapi saya nak tegaskan di sini ini bukan satu provisi ataupun satu peruntukan pindaan yang belilah kuasa yang lebih besar kepada seseorang menteri yang dipertanggungjawabkan untuklah menjaga industri komunikasi dan multimedia. Penjelasan. Yang Berhormat, sikit Yang Berhormat. Kalau Yang Berhormat tak masuk perkataan ini, 61A tu, kami tak berang sangat. Bila Yang Berhormat sebut, naklah bukan ahli parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri. Tapi menteri itu ialah, termasuk Yang Berhormat, ialah ahli parlimen. Jadi kenapa sebut perkataan ini? Nak lantik siapa pun, tapi tak sebut. Walau you specify perkataan ahli parlimen DUN tu, itu bukan reform. Ini adalah benda tu benda yang sama sebab dilantik oleh menteri di kerajaan. Tujuan reformasi yang dicadangkan ialah untuk kembalikan kuasa kepada rakyat. Tapi nampaknya Yang Berhormat kata ini 1998 dibuat, kami cuma buat pindaan.
Yang Muhammad kempen dulu, yang dibuat dulu semua tak guna. Kalau tak guna, pindahlah. Kami tak ada masalah. Kami akan sokong. Sebab ada kami tak guna, nampaknya yang dulu berguna. Kalau yang dulu berguna, kenapa kerajaan sekarang yang memerintah? Patutnya kerajaan dulu lah. Itu poin dia. Jadi perkataan ahli parlimen dengan dua itu, kenapa disebut? Spesify dengan izin, kenapa lantiklah pengurusi dan menteri nak lantik? Pertamanya, saya nak ulangkan sekali lagi. Pindaan yang kita bawa pada hari ini, dia tidak beli kuasa yang lebih besar kepada seseorang menteri untuk melantik pengerusi ataupun anggota-anggota Suruhanjaya. Itu yang apa yang saya ingin jelaskan kepada ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan ini. Kedua, kenapa kita nak kecualikan ahli parlimen atau mana-mana Dewan Undangan? Saya kalau yang berhormat, kerana yang berhormat masuk Dewan lewat sikit. Tetapi kalau ahli yang berhormat Arau mengikuti perbahasan daripada 14 orang ahli yang berhormat yang terlibat ataupun yang mengambil bahagian dalam perbahasan tadi, saya percaya hampirlah semua orang menyokong pindaan ini. Hanya yang berhormat Arau seorang saja yang tak rasa gembira kerana kita nak kecualikan ahli-ahli yang parlimen dan juga adun. Saya pun tak fahamlah kenapa yang berhormat Arau memang berminat untuk menjadi pengerusi MCMC ke? Yang Hormat, saya tak berminat. Saya nak jadi menteri bila kerajaan tukar nanti. Saya tak minat yang tu. Jadi Tunggulah. Jadi tunggulah Arau menjadilah menteri dan Arau bolehlah bawa apa-apa pindaan yang Arau tapi sekarang berminat, ni, boleh tak? Tak payah spesify. Yang paling penting seolahnya menteri ini hebatlah. Ahli parlimen tak masuk. Saya tapi rasa yang berhormat sila kenapa bincang tak bagi baik-baik kuasa kepada denganlah Agong? ahli-ahli yang berhormat yang datang yang di blok sana, sama ada UO setuju atau tak setuju. Tak. Seorang tak setuju, yang lain setuju, bagaimana saya nak buat ni? Yang Muhammad. Jadi mana silalah jadi sedikit konsisten sikit. Kalau kami tak setuju, kami tak setuju semua. Kami bukan jenis Tadi banyak yang cakap lompat-lompat, setuju ya. dengan Jadi sekarang provinsi ni. Pindaan disetujui tu jangan ambil orang politik. Okey, tapi kuasa menteri. Tanyalah kuasa menteri siapa yang setuju. Kenapa tak bagi kepada parlimen? Malah ucapan yang tak akhir daripada Kenapa pengurusi yang berhormat PAC. tak tanya soalan ini Daripada apabila Kota akta Belud. ini diubahkan Kenapa tak bagi lebih kepada awal? parlimen? Bagi kuasa disorjok balik kepada parlimen. Yang berhormat, seperti yang saya sebut tadi. Pertamanya, untuk Suruhanjaya Security, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, pihak berkuasa penembagaan awam Malaysia, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Suruhanjaya Tenaga, semua dilantik oleh menteri. Semua dilantik oleh menteri. Yang saya nak tegaskan di sini adalah pindaan yang kami bawa pada hari ini tidak bagi kuasa yang lebih besar, yang satu perkara yang abnormal kepada menteri untuklah melantik pengerusi. Ini adalah provisi yang sedia ada dan sebenarnya dalam pindaan yang kita bawa ini, kita menggehakkan kuasanya. Kita cakap bahawa pertamanya dia tak bolehlah lantik orang politik sepertilah ahli parlimen dan jugalah ahli Dewan Undangan, dan kita juga letakkan kriteria yang perlulah dipenuhi sebelum seseorang boleh dilantik. Jadi sebenarnya pindaan yang kami bawa pada hari ini, kita menggehakkan kuasa seseorang menteri untuk melantik pengerusi dan juga anggota-anggota Suruhanjaya. Saya mintalah yang berhormat Arau baca baik-baik, boleh tak? Saya rasa masa yang cukup panjang saya bagi kepada yang berhormat Arau. Okey, seminit. Cukuplah yang berhormat. Kalau itu pun tak faham, saya pun tak tahu bagaimana nak berjelaskan isu ini lagi. Security, yang berhormat, MC ni rakyat Malaysia. Ini Suruhanjaya lain tu melibatkan kumpulan kecil. Ini rakyat Malaysia. Suruhanjaya Tenaga, electricity bukan untuk semua rakyat Malaysia. Itu adalah sekumpulan kecil. Ini rakyat nak supaya parlimen yang mereka wakilkan itu membuat pemilihan dan pelantikan. Yang berhormat Arau, isu air, isu elektrik itu untuk semua orang ataupun untuk beberapa orang sahaja. Yang berhormat Arau, jawablah. Isu air, isu elektrik itu adalah tentang hak asasi semua rakyat Malaysia. Ini rakyat Malaysia. Betul lah. Suruhanjaya Tenaga, tentanglah isu elektrik. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negara, Air Negara jugalah adalah hak asasi setiap manusia kan.
Juga semua hak asasi setiap manusia kan. Terima kasihlah Yang Berhormat. Saya bagilah Menteri laman. sikit ya. Ini untuk penambahbaikan way forward ya, Menteri. Kalau tadi dikatakan memang tidak menambahkan kuasa menteri, memang status quo, tapi oleh kerana pihak kerajaan sekarang adalah dikatakan quote unquote kerajaan yang memperjuangkan reformasi kan. Jadi dan good governance is one of your perjuangan lah dulu kan. So itu yang kami lihat daripada sini, sepatutnya inilah masanya untuk kerajaan ini membuktikan that you are containing kuasa menteri itu. So sepatutnya dalam pindaan ini yang kita gunakan masa yang banyak dan sebagainya untuk berbahas ini, sepatutnya inilah masa membuktikan kerajaan madani ini boleh mengurangkan kuasa, betul-betul mengasingkan kuasa politik daripada anggota-anggota Suruhanjaya. Setuju tak Menteri? Saya setuju, tetapi reformasi dia pun ambil masa. Apabila kita nak asingkan kuasa AGPP, juga banyak bantahan daripada sebelah. Jadi kita perlulah ambil satu langkah demi satu langkah. Betul tak Yang Berhormat? Betul tak? Kalau kita sekarang, pindaan yang kita bawa sekarang, saya nak tanya, adakah ini satu tambah baik? It's not perfect, I agree. Tetapi adakah ini satu tambah baik? Jadi kalau cakap bahawa dia boleh ditambah baik lagi pada masa yang akan datang, saya setuju. Saya tak cakap kita tak boleh buat lagi. Tetapi janganlah putar belit dan sampailah cakap bahawa macamlah kita sekarang bagi kuasa yang lebih besar kepada seseorang menteri, itu yang saya tak boleh setuju. Sebablah saya nak minta ahli-ahli yang berhormat yang duduk di sebelah sana faham. Kuasa untuk melantik seorang pengerusi, kuasa sedia ada. Pindaan yang kita bawa sekarang sebenarnya menggehak kuasa seseorang, pilihan beliau untuklah melantik seseorang pengerusi. Kalau nak cakap ada luang untuk kita tambah baik lagi, boleh kita buat pada masa yang akan datang, kita duduk dan bincang baik-baiklah. Takkanlah oleh sebablah ini bukan perfect, jadi kita nak tolaklah semua RUU ini. Bersikap adil sikitlah. Itulah permintaan saya. Dan isu kedua yang dibangkit adalah tentang kadar kontrak yang sekarang meningkat dari 5 juta ringgit kepada 50 juta ringgit. Ramai ahli-ahli yang berhormat termasuk yang datang dari pihak kerajaan ini yang cakap rasa sangat-sangat hairan. Saya nak menjelaskan di sini bahawa peningkatan hak nilai kontrak dipertingkat selaras denganlah peraturan perolehan Badan Berkanun Persekutuan WP 7.5 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan berkaitan penggunaan dana oleh Badan Berkanun. Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Berkanun Persekutuan yang menggunakan dana dalaman sepenuhnya boleh meluluskan perolehan sehingga nilai 499 juta ringgit. Okey, saya ulang satu kali lagi ya. Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Berkanun Persekutuan yang menggunakan dana dalaman sepenuhnya boleh meluluskan perolehan sehingga nilai 499 juta ringgit dan hanya perolehan 500 juta ringgit ke atas sahaja yang perlu diangkat untuk kelulusan Kementerian Kewangan. Walau bagaimanapun, pihak kementerian berpandangan wajar untuk hanya meningkatkan kepada 50 juta sahaja. Mengambil kira nilai tersebut tidak pernah dipinda sejak 1998 dan peningkatan ini turut mengambil kira bahawa nilai kontrak yang melibatkan MCMC telah meningkat antara lain disebabkan oleh inflasi, kemajuan teknologi serta peningkatan kos bahan dan juga buruh. Peningkatan hak sekatan kontrak ini bukanlah perkara baharu di mana SPAN juga meminda aktanya pada tahun 2024 untuk meningkatkan hak sekatan kontrak kepada 50 juta ringgit.
Selain daripada itu, ada jugalah tentanglah banyak isu yang telah ditanya tentanglah sekatan turun kandungan ataupun ataupun tadi yang disebut olehlah Yang Berhormat Pasir Mas adalah tentanglah harakat daily dan sebagainya. Pertamanya, sebelum Wabi pindah tajuk lain tentang 50 juta tu, Wabi tak jawab lagi macam mana ia dipantau ataupun diaudit supaya tidak timbul kesangsian. Mekanisme untuk audit untuk pantau 50 juta tu tadi. saya memang setiap badan berkandunan dia ada proses audit sendiri. Saya rasa badan berkandun tidak terkecuali daripada proses audit. Jadi proses audit yang sama akan terpakai. Terima kasih Yang Berhormat Star. Okey, pertamanya sepertilah harakat daily semua telah disebut. Saya nak nyatakan di sini bahawa bukan semua sekatan adalah dibuat ataslah permintaan NCMC. Saya harap ahli-ahli yang berhormat faham perkara ini. Kerana saya juga selalu terima aduan ataupun permintaan daripada orang awam supaya sekatan itu bolehlah diangkat. Kerana sepertilah ada artis di mana akaun mereka disekap untuklah, saya pun tak tahu sebab apa. Jadi bukan semua sekatan adalah dibuat oleh ataslah permintaan MCMC. Kadang-kadang Meta ada alasan sendiri yang buat sesuatu sekatan. Tetapi apa MCMC yang kami akan buat adalah untuklah kes-kes tertentu, kami tak ada masalah untuklah membantu seseorang untuklah kemukakan rayuan tersebut kepada pihak platform provider sepertilah Meta. Dan kedua, tak boleh cakap tak ada semak dan imbang. Memang semua ada. Tadi Yang Berhormat sebut tentanglah sepertilah cakaplah tentanglah beberapa cara sepertilah konsultasi awam, semakan kehakiman, penerbitan hasil. Sebenarnya semua ini dilaksanakan oleh MCMC. Apabila MCMC nak kemukakan apa-apa, for example, risk mitigation code, konsultasi memang dibuat. Dan untuklah laporan tentang konsultasi awam itu juga diterbit. Jadi ini adalah prosedur yang sedia ada. Dan semakan kehakiman juga boleh dibuat. Tak ada orang yang cakap bahawa keputusan MCMC tak boleh dicabar. Dan sebenarnya dalam akta sedia ada. Tak kiralah di bawahlah CMA ataupun akta keselamatan dalam talian. Dia juga ada provision yang memperuntukkan bahawa seseorang bolehlah mencabar keputusan MCMC melalui tribunal rayuan yang akan dipengerusi olehlah seorang hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Kenapa kita wujud tribunal rayuan ini? Kerana kita tahu bahawa nak pergi ke mahkamah dia makan masa. Bukanlah semua orang dia mampulah melantik seorang pengguam. Jadi kita wujudkan tribunal rayuan supaya seseorang pengguna tak perlulah lantik seseorang pengguam. Dia boleh teruslah pergi ke tribunal rayuan ini untuklah mencabar sesuatu keputusan yang dibuat oleh MCMC. Dan siapa yang akan mendengar rayuan ataupun kes mereka? Bukan anggota Suruhanjaya, bukan menteri, bukan timbalan menteri, tetapi seorang hakim datang dari Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Jadi kalau nak cakap bahawa tak ada semak dan imbang, saya rasa itu tak betul. Kerana kuasa untuklah membawa sesuatu keputusan kerajaan ke, agensi kerajaan ke, kalau nak buat judicial review, that is natural justice. Tak ada satu provisi yang di dalam pindaan ini, RUU pindaan ini yang cakap bahawa tak boleh buat. Tetapi sebenarnya prosedur sedia ada yang telah diperuntukkan di bawah CMA atas sedia ada lebih bagus. Tak semestinya you terus pergi ke mahkamah untuk buat semakan kehakiman. Tetapi silalah guna pakai tribunal rayuan yang telah diwujudkan
dibawalah atas sedia ada supaya tak perlu lantiklah pengguam, masa lebih cepat, kos yang terlibat itu juga jauh-jauh lebih rendah. Jadi tak betul kalau cakap tak boleh semak dan nyimak, memang ada yang berhormat, memang ada. Dan selain daripada itu, tentanglah harakat ini saya nak nyatakan di sini, Kerajaan Madani telah bawa pindaan kepada Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, di mana kita telah buat pindaan terhadap Seksyen 233 dan menyatakan bahawa saktia dia bukan lagi satu kesalahan di bawahlah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Tetapi kalau untuk isu-isu ataupun kandungan-kandungan media sosial yang berunsur 3R, ia adalah di bawah pihak polis kerana 3R ini dia tidak di bawah Akta 588. Okey, tengok apa lagi. Okey. Selain daripada itu, ahli yang berhormat juga minta bahawa laporan yang berhormat kapal juga cakap bagaimana kita nak pastikan siapa yang anggota yang dilantik itu sebenarnya mereka orang yang qualified. Biarlah kita belajar daripada Suruhanjaya Hak Asasi Manusia. Saya inginlah bahawa perhatian yang berhormat terhadap fasa 3 dalamlah RUU pindaan ini. Kerana dalam fasa 3 yang memang telah ada satu provisi di sini yang menyatakan bahawa untuklah mereka yang dilantik, mereka perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam perkara yang berhubungan dengan komunikasi dan multimedia, kewangan, kejuruteraan, perdagangan, perundangan, ekonomi, pentadbir awam, persaingan, perlindungan pengguna, sains sosial atau apa-apa kelayakan lain yang bersesuaian yang ditentukan oleh menteri. Jadi provisi memang ada dalam Blue Bill ini. Yang berhormat boleh baca. Muka surat kedua dalam Blue Bill ini sudah nyatakan kelayakan-kelayakan yang perlulah diambil kira semasa kita melantik seseorang anggota Suruhanjaya. Jadi jangan cakap kita tak ada. Perlulah rujuk kepada atas Suhakam. Tak, kerana dalam sini memang hasrat yang berhormat sudah nyata dalamlah Blue Bill ini. Selain daripada itu, ahli-ahli yang berhormat mintalah Suruhanjaya untuklah bentangkan laporan. Sebenarnya saya nak cakap di sini, Kementerian Komunikasi tak pernah nak sembunyikan data-data tersebut. Berapa kali ahli-ahli yang berhormat tanya saya tentanglah bilangan permohonan yang dihantar kepada penyedia platform. Berapa kali saya sudah jawab tentanglah angka-angka ataupun kandungan media sosial yang telah diturunkan. Sebenarnya angka ini kami cukup transparent. Tadi sebelum saya buat penggulungan tentanglah satu RUU pindaan kepada Akta 588, saya juga kongsikan angka-angka tentanglah penurunan. Jadi sekiranya ahli-ahli yang berhormat ingin tahu berapa permintaan permohonan telah dihantarkan kepada platform media sosial, kami terbuka untuk kongsi data tersebut denganlah yang berhormat. Tak perlu tunggulah laporan tahunan. Tak perlu tunggu. Tetapi kalau jawatan kuasa adalah pemilihan, adalah sesuatu permintaan, kita bersedia untuklah buat tambah baik lagi untuk pastikan bahawa data-data ini boleh menjadi lebih transparent. Tetapi saya nak nyatakan di sini bahawa tentanglah permohonan untuklah kita turunkan sesuatu kandungan media sosial, sudah banyak kali kami kongsikan dalam Dewan Rakyat ini. Jadi tak betul kalau kita cakap bahawa tak ada transparansi. Kita langsung tak tahu. Setiap kali ahli yang berhormat tanya, kami standby dengan data ini untuk menjawab ahli-ahli yang berhormat. Jadi saya rasa hairan kalau ada yang ahli yang berhormat cakap dia tak tahu ataupun tak pernahlah data tersebut dikongsikan denganlah dewan ini. Selain daripada itu, ahli yang berhormat ada tanya tentanglah kuasa untuk menyiarkan maklumat. Saya juga nak jelaskan di sini bahawa apabila sesuatu kes ataupun sebarang proceeding civil ataupun jenayah
Dia sebenarnya apabila dia masuk ke mahkamah, ini semua telah menjadi dokumen yang terbuka kepada orang awam. Tak ada masalah untuk orang awam nak buat semakan denganlah sistem mahkamah untuklah dapat butiran-butiran tersebut. Jadi saya rasa tak ada isu yang menyatakan bahawa ini adalah satu infringement of privacy dan sebagainya. Ada ahli-ahli yang berhormat, tak ada dalam dewan lagi. Tadi ada ahli-ahli yang berhormat tanya tentanglah bagaimana kita nak pastikan bahawa hasil data tentanglah yang berkaitan dengan kanak-kanak itu dipelihara dengan lebih bagus, kerana kita sekarang ada satu peraturan yang menyatakan bahawa mereka yang di bawah umur 16 tahun ini tak boleh buka akaun media sosial. Saya juga nak nyatakan di sini bahawa data tentang pengesahan umur tidak disimpan oleh MCMC. Tetapi data tersebut adalah dipegang dan disimpan olehlah platform provider ataupun syarikat-syarikat media sosial tersebut. Dan mereka memang dipertanggungjawabkan untuk memastikan bahawa pertama, data-data peribadi itu disimpan secara baik, dan kedua, mereka tidak sepatutnya memegang sesuatu data itu untuk satu tempoh masa yang tidak munasabah. Maksudnya apabila tujuan untuk maklumat itu dikumpulkan telah dicapai, mereka juga ada satu tanggungjawab untuklah menghapuskan maklumat-maklumat yang mereka kutip tersebut. Jadi maklumat tersebut tidak dipegang, tidak disimpan oleh MCMC, tetapi akan kekal bersama dengan platform provider. Dan ini adalah satu obligasi antarabangsa untuk pastikan bahawa data itu disimpan dan dihapus dengan sewajarnya. Ya, Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Mengenai data pemilik akaun ni, saya rasa kita pernah berkongsi satu pandangan yang sama mengenai fake account yang Yang Berhormat pernah sebut sebelum ni, ada yang tak dapat dikenal pasti. Jadi setakat mana usaha kerajaan untuk nak kenal pasti perkara tersebut supaya dua-dua pihak selesai, tak payah fikir pasal fake account ni. Apa pandangan Yang Berhormat Timbalan? Terima kasih ahli Yang Berhormat Alostar. Memang ini tentang isu akaun palsu ini satu cabaran yang sangat besar. Saya perlu nyatakan di sini bahawa bukan semua akaun palsu ini MCMC mampu untuklah menggena pasti siapa di belakang di belakang akaun tersebut. Kerana kalau nak buka akaun hanya memadailah untuk bekalkan email sahaja, dan kita tahu bahawa senang sahaja untuk seseorang mendaftarkan satu email baharu. Jadi ini bukan satu perkara yang senang, kecuali Dewan ini mempunyai satu konsensus bahawa kita nak buat real name system untuk pendaftaran akaun media sosial. Saya rasa itu akan kekal menjadi satu cabaran. Tetapi setakat ini tiada polisi yang dibuat olehlah kerajaan Madani untuklah memaksakan platform media sosial untuklah buat satu real name system. Itu bukan satu konsensus, itu tak ada satu hasrat untuk buat demikian. Kerana saya pun takut apabila kita cakap kementerian ataupun kerajaan berhasrat buat demikian, ada tuduhan cakap bahawa kita nak menggekang kebebasan bersuara juga. Sikit Yang Berhormat, sebelum ni kita pernah lulus Akta Perlindungan Data Peribadi, Yang Berhormat Menteri Digital pada sini. Kita ada kuasa untuk ambil data tu daripada luar negara untuk kita siasat. Kalau tak salah saya lah, bolehkah kita guna ruang-ruang tu untuk kita dapatkan juga, walaupun email itu didaftar di tempat lain, Gmail ke apakah, adakah tidak ada ruang langsung kerajaan untuk dapatkan data-data tersebut? Kita boleh dapatkan data tersebut, tetapi masalahnya adalah email dengan email address sahaja tak semestinya kami mampu menggena pasti siapa di belakang, siapa pemegang akaun email itu. Itulah cabaran dia. Kalau saya nak daftarkan satu email cakap ABC, apa-apalah, tetapi tak semestinya you akan tahu siapa sebenarnya pemegang akaun email tersebut. Jadi apabila kita nak minta data tersebut daripada platform, kalau kita boleh tunjukkan bahawa ini memang kita untuklah siasatan sesuatu kes jenayah, maklumat itu boleh diminta dari platform, tetapi hanya dengan email tak semestinya kami akan tahu siapa pemegang, pemilik email tersebut. Itulah cabaran yang kami hadapi. Ada soalan-soalan tambahan yang ingin dibangkit oleh ahli-ahli yang berhormat, kerana Yang Berhormat. Pasal salah.
apakah jaminan kerajaan bahawa pindaan ini akan mempercepat pembangunan infrastruktur komunikasi di kawasan luar bandar? Sebab di kawasan saya terletak di luar bandar dan banyak tempat yang tak ada lagi capaian internet dan telekomunikasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih ahli yang berhormat atas soalan tersebut. Jangan risau ya ahli yang berhormat kerana sekarang MCMC tengah berusahakan untuklah mulakan jendela untuk jendela 2 yang kita percaya bolehlah roll out pada suku ketiga tahun ini. Untuk jendela part 1 sebenarnya projek-projek yang ataupun site yang telah digenepasti yang disenaraikan di bawah jendela part 1 hampir selesai. Jadi MCMC tengahlah untuk usahakan supaya jendela part 2 ini bolehlah dimulakan secepat mungkin. Dan sekarang anggaran kita adalah kita sudah put out the request for proposal untuk 1,000 site untuk kita mentambah baik liputan internet kat kawasan itu. Dan kita percaya bahawa denganlah menggenepasti site yang akan melebihi 1,000 tempat ini, kita percaya bahawa liputan internet di seluruh Malaysia akan tambah baik. Kalau tak ada soalan-soalan yang lain, saya ingin ucap jutaan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang ambil bahagian dalamlah perbahasan ini untuklah cadangan-cadangan yang saya rasa benar, yang baik, konstruktif. Kami juga akan bawa balik ke kementerian untuklah kita meneliti secara lebih terperinci. Terima kasih ahli-ahli yang berhormat. Terima kasih Yang Berhormat